baru terantuk, baru nak tergadah. Itulah perumpamaan yang sesuai untuk menggambarkan situasi yang berlaku di sini. Inilah yang terjadi apabila kita melupakan perkara yang penting, iaitu servis kereta secara berkala. Jika kita lihat di sini, masalah kereta ini adalah sistem breknya langsung tidak diservis, langsung tidak ditukar, sehingga menyebabkan berlakunya kejadian yang seperti ini. Jika kita lihat di sini, brake pump kereta ini sudah pun mempunyai masalah dan kebocoran, sehingga kan brake shoe-nya pun telah pun habis dimakan, yang menyebabkan brake drumnya telah pun dimakan dan terhakis, sehingga menyebabkan ianya melekat dan brake-nya jam terus. Cipomen, bagaimana boleh terjadi perkara yang sebegini? Benda-benda macam ni dia boleh berlaku disebabkan oleh pengabaian daripada pihak tuan kenderaan sendirilah, yang sepatutnya perlu melakukan pemeriksaan ni secara berkala lah. Itulah dalam 50,000 km sekali ke ataupun lebih, anda lebih baik untuk memastikan keadaan kereta tu selamat, dan juga panduan tu akan jadi lancar tanpa breakdown. Kalau macam ni boleh menyebabkan gagal untuk mementingkan kereta dalam kelajuan yang tertentu. Contoh, owner ni kaki speeding atas highway, tiba-tiba ada malangan di hadapan, so dia nak berhentikan kereta secara emergency tu, brake ni tak dapat nak berfungsi secara efisien dan optimum. Itu dia penerangan yang jelas di situ. So seperti menepuk air di dalam dulang, tempiasnya terkena muka sendiri. Jadi janganlah jadi seperti itu, kerana muka anda akan basah apabila air tempias ke muka anda. Jadi beringatlah supaya kita tidak akan melupakan perkara-perkara sebegini. Servislah secara berkala supaya poket anda tidak akan rabak apabila masalah sebegini terjadi. Saya Firdaus daripada Rona TV melaporkan.